Nek. Kau asyik fikir pasal keluarga je. Kak rasa sekarang dah masa sesuai untuk buat sesuatu yang lebih bermakna. Tapi kan Kak, kereta tu kan dah lama. Nak beli kereta baru kan mahal. Tak apalah pasal kereta tu. Biar Kak je lah yang fikir. Apa kata kita trade in je kereta tu? Boleh ke? Takkan tak boleh. Jom. Yalah nak memudahkan urus saya juga nak ulang alik pergi hospital untuk guna kereta baru ni. Tak faham. Tak faham? Akak tahu solusi dia. Macam ni. Akak ada kawan di Perduan Nasrom tu. So, kita bawa kereta kita di showroom Perduan Nasrom. Kita tanya dia macam mana proses trade-in dan dapat kereta baru. Kereta baru? Ya. Tapi, kecil ni je ke showroom tu Kak? Hei, banyak cakap lah dia ni. Jom. Kereta baru. Inilah showroom dia. Wah, besarnya ke Kak? Ni showroom ke KLCC? Jom masuk. Selamat datang ke Perduan. Sejuknya. Ya Cik, apa yang boleh saya bantu? Saya datang ni nak trade in kereta nama saya. Nak ambil kereta baru. Oh, boleh Cik. Cik duduk dulu, saya panggil SA yang bertugas. Duduk dulu kat meja. Sana, okey? Nak beli yang ni ke? Sabar, tunggu kawan akak datang. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Perduan Nasrom. Okey, apa yang saya boleh bantu? Okey, dia macam ni. Saya nak trade in kereta lama saya. Boleh. Nak ambil kereta baru. Boleh saya tahu prosesnya macam mana? Kalau kata nak training kereta tu kan, senang je cara dia. So, Alhamdulillah kira tu dah jadilah kan. Kalau tak ada apa-apa, kereta ni cepat. Mungkin dalam minggu depan kita dah boleh keluar dah kereta dekat dah. Okey, terima kasih bantu kami. Sama-sama. Terima kasih. Okay. Oh, Assalamualaikum Cik. Alhamdulillah tahniah, kereta dah boleh keluar. So insya-Allah petang ni kita jumpa ya. Banyak sini kereta baru dah. Mudahnya urusan dengan Perduan Nasrom. Macam mana? Sekat. Jom ambil ayah. Jom. Terima kasih. Jumpa lagi. Kereta baru. Di Perudua, setiap perjalanan bermula dengan keyakinan. Kami bersama anda dari hari pertama hingga seterusnya. Let us be a part of your journey.